Okey, yang ni adalah timun mini. Kita nak cuba petik, nak cuba rasakan kawan. Timun sedap kan kawan, rapuh. Ini ni kawan, dia sedap saiz-saiz macam ni. Kita dapat satu, jom cari lagi. Lagi dua. Kita dapat satu lagi. Dekat sini ada lagi dua kan kawan. Alhamdulillah kan kawan, untuk hari ni kita dapat 8 biji timun mini. Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita nak pergi petik timun mini. Ingat lagi tak kawan-kawan yang kita tanam timun mini? Ni kawan-kawan pokok dia. Hari ni kita nak pergi petik timun mini. Jom ikut video cerita kawan-kawan. Wah, ada bunga matahari sekali Kita nak pergi, nak tengok ada berapa biji kawan-kawan. Okey, untuk timun mini ni kawan-kawan, dia sedap saiz-saiz macam ni. Tapi ada juga yang dah besar. Dia tak besar sangat tapi sedap kawan-kawan, dia rapuh. Timun mini, kita pergi petik timun mini kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, kita dapat satu. Jom cari lagi. Kawan-kawan, timun mini cerita dia, kalau kita tengok macam tak ada buah je kawan-kawan kan. Tapi kalau kita dekatkan, kawan-kawan tengok je, cikgu tunjuk dulu baru kita petik. Dekat sini ada satu. Situ kawan-kawan. Situ. Sini ada satu lagi. Dekat situ kawan-kawan ada dua. Dan jom kita dekat bahagian atas ni dia tak ada buah lagi kawan-kawan. Tapi dekat sini ada satu. Ni masih kecil. Jom kita nak ambil kawan-kawan. Okey, dekat sini ada satu. Sedap ni kawan-kawan. Dekat sini pun ada lagi satu ni kawan-kawan. Wah, kita dapat dua. Okey kawan-kawan, kita dapat satu. Lagi dua. Dua kawan-kawan. Kita dapat satu lagi. Dekat sini ada lagi dua kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, untuk hari ni kita dapat 8 biji timun mini. Sedap ni kawan-kawan. Timun ni dia rapuh kawan. Sekejap ya. Yang ni kita ambil kecil ni. Sekejap cikgu basuh dulu. Okey kawan-kawan, yang ni cikgu dah basuh. Kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kawan-kawan. Kawan-kawan, untuk timun mini ni kita tanam dia hanya dalam polybag. Hanya ada matahari kawan-kawan. Matahari ni tujuan dia kita tanam untuk tarik ejen pendembungaan. Sebab timun mini ni kawan-kawan, untuk sistem pendembungaan dia manual kawan-kawan. Dia semula jadilah masuk kita. Okey, alhamdulillah ni adalah rezeki kita untuk hari ni. Dia banyak lagi kawan. Cantik kan bunga matahari. Jom kawan kita menanam. Okey kawan, untuk petang ni cikgu tanam timun kawan. Tapi timun ni yang cikgu tanam ni kawan. Itu hari kan cikgu pernah tanam timun mini. Yang ni lagi kecil kawan. Dia punya timun dia kecil-kecil macam ni. Tapi pokok dia tak menjala kawan, dia macam ni. Nama timun ni timun mini sweet. Macam biasa cikgu pakai tepawai kan. Ni macam ni. Nanti cikgu pusingkan sikit. Okey ni. Cikgu pakai tepawai. Senang kawan. Nanti cikgu ambil yang dah ni. Macam ni. Yang ni rendah je kawan. Pokok dia macam ni. Cikgu tengok ramai yang pula yang tanam jadi. Jadi cikgu pun nak cuba kawan. Okey, jom ikut cara cikgu nak masukkan dalam pot. Okey, untuk dalam pot ni, cikgu letak dia ke kopit. Nanti senanglah cikgu nak angkat dia kawan. Macam kita nak pindahkan ke dalam pasu yang besar. Ni macam sementara lah. Okey. Sebabnya cikgu malas nak letak terus dekat pasu yang besar. Kadang-kadang sini hujan kawan. Tengah-tengah panas. Lepas tu hujan. Bila hujan kawan, timun ni dia cepat mati kalau kena air hujan kan. Kalau kita letak dia dalam pot yang kecil-kecil macam ni. Bila hujan, cikgu boleh simpan dia dulu dekat tempat yang tak kena hujan. Esok cikgu keluarkan lagi. Bila cikgu tengok pokok ni dah stabil, dah sihat, dah subur, baru cikgu pindahkan dia dalam bekas yang lebih besar. Macam ni kawan. Mudah-mudahan hidup lah. Cikgu tak sabar nak tengok pokok dia kawan. Sebabnya cikgu tengok orang yang tanam tu, ya Allah, comel-comel pokok dia kawan. Dia tak payah pakai sebab dia tak menjala. Yang best ni dia tak menjala, dia macam ni.
Ya, cikgu ambil lagi dia ni. Dia macam ni ha. Buah dia banyak kan kawan. Cikgu tengok orang tanam. Jadi cikgu pun order lah beli kan. Cikgu nak tengok cikgu tanam jadi tak. Tapi biji benih dia kan kawan dia berkualiti sebabnya kita semai dia semua hidup. Jom kita nak tanam lagi. Untuk biji benih ni kan kawan bagi cikgu dia agak mahal lah sebabnya dia 8 biji je kan kawan dalam tu. 8 biji harga dia RM8. Cumanya bila cikgu tengok orang tanam tu dia macam cantik kan kawan kan. Cikgu jadi teruja kan kawan nak tanam. Lepas tu cikgu nak tengok besar manalah pokok dia. Lepas tu nak tengok buah dia kan kawan. Kalau buah dia cikgu tengok buah dia hijau pekat. Jadi cikgu rasa timun semua sama aja rasanya kan kawan. Cumanya cikgu seronok menanam lah. Cikgu dah tanam timun mini, timun Jepun, timun biasa. Dan yang ni cikgu nak cuba tanam. Cikgu kan suka cuba-cuba kan kawan. Mudah-mudahan hidup. Untuk timun ni kan kawan, cikgu rasa kalau kita yang duduk macam dekat kawasan-kawasan perumahan, dekat-dekat bandar ni kan kawan kan. Kita teringin akan timun, kita boleh tanam yang ni kan kawan. Dan cikgu rasa untuk kita nak buat hiasan pun lawa. Maksudnya kita susun-susun dia dekat taman. Bila dia berbuah tu kita ambil, kita petik makan kan kawan. Dia tak ambil ruang yang besar. Cikgu tengok cantik lah pokok dia. Sebenarnya cikgu teruja tanam pokok ni kan kawan. Cikgu nak tengok besar manalah dia ni kan. Okey. Okey, yang ni cikgu nak update sedikit. Hari kita ada tanam kangkung. Alhamdulillah kan kawan. Ni kangkung cikgu. Dia dah nampak lah, dia dah tumbuh. Okey. Ni hujan ni semalam ni kan kawan. Alhamdulillah cikgu tanam kangkung ni. Banyak juga kan kawan ni dekat depan. Ada yang cikgu tanam dekat belakang kan kawan. Bolehlah untuk kita makan, buat ulam, buat goreng-goreng. Yang ni pokok bunga matahari cikgu kan kawan. Cuma dia tak kena cahaya yang terang, dia tak berapa nak besar. Okey, yang ni cikgu sukalah kan kawan. Ni kobis. Cantik kan kawan kan? Kawan, jom kita nak tengok perkembangan pokok ni. Pokok timun kecil ni kan kawan ni Okey, ni dah tumbuh dah kan kawan. Alhamdulillah. Nanti yang ni cikgu nak tanam di dalam pasu. Kita nak tengok lah kan kawan pokok dia macam mana. Sebabnya kalau ikut pada paket yang cikgu beli ni, pokok dia macam tak besar sangat kan kawan. Tak menjala. Dan buah dia ni comel-comel je kan kawan. Ni pokok dia. Harap-harap hidup lah kan kawan. Cikgu suka sangat makan timun ni kan kawan. Okey, seronok kan kawan kita menanam. Dan cikgu ucapkan kan kawan, terima kasih pada kan kawan yang sudi menonton video cikgu. Kalau kan kawan suka dengan video cikgu kan kawan, boleh bantu cikgu tekan like, share, comment and subscribe. Okey kan kawan, ni pokok kangkung cikgu lagi. Sebelum cikgu nak tutup video cikgu nak kongsi dengan kawan. Ni antaralah pokok-pokok yang masih ada dekat rumah cikgu yang cikgu baru semai. Ni pokok kangkung. Ni pun kangkung ni kan kawan. Yang ni petola. Ni petola. Ni kangkung lagi kan kawan. Ni kangkung. Ni pun kangkung. Dan yang bawah ni kan kawan, yang bawah ni. Ni sebenarnya semua pokok bunga matahari kan kawan. Ni matahari jenis besar ni kan kawan. Dan dekat sini cikgu nak ni pokok bunga kobis. Bukan bunga kobis, ni kobis kan kawan. Cumanya kobis ni dia tu hari cikgu tanam, cikgu lambat sangat nak ubah kan kawan. Tapi cikgu sayang nak buang, jadi cikgu masukkan dalam pasu. Cuma kalau jadi nanti dia tak besar lah kan kawan. Dia macam ni. Dia dah besar macam ni, cikgu masih lambat nak ubah dia. Lepas tu bila cikgu dah ubah dia tak besar, cikgu rasa ni kan kawan, dia boleh jadi kobis. Cuma dia tak besar. Kalau ni kan kawan, ni pokok petola. Yang ni dah besar sikit. Okey, cikgu tanam macam ni je kan kawan, masukkan di dalam pasu, dalam polybag. Lepas tu nanti baru cikgu akan masuk di dalam polybag yang lebih besar. Okey kan kawan, ni ada pokok timun cikgu. Depan cikgu letak pokok bunga matahari. Kenapa kan kawan? Sebabnya cikgu nak bagi ejen-ejen pendem bunga kan kawan datang. Kan dia suka dengan bunga matahari ni. Nanti dia akan hinggap dekat cikgu punya pokok timun ni kan kawan. Okey, nanti boleh jadi pendembungaan secara semula jadi ni kan kawan. Dekat ni kat timun cikgu ni banyak buah dia kan kawan. Kalau kita tengok kan, macam ni macam tak ada buah je kan kawan. Sebenarnya buah dia banyak.
Okey. Yang ni cikgu nak tunjuk pada kawan-kawan. Hari tu cikgu dah petik kawan-kawan. Yang ni lepas 2-3 hari. Ni kawan-kawan. Tu, kawan boleh tengok. Buah dia masih banyak kat bawah-bawah tu. Tu ada buah. Sana tu ada. Yang ni mungkin cikgu akan petik untuk video seterusnya kawan-kawan. Alhamdulillah seronok menanam. Dia ni rajin berbuah kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak tanam, kawan-kawan suka makan timun. Lagi-lagi kalau kawan-kawan suka buat ulam, kawan-kawan cari ni. Nama dia timun mini kawan-kawan. Memang best. Cikgu tanam dia macam ni kawan-kawan. Cikgu tanam dia dalam polybag. Dan cikgu letak para dia macam ni. Cikgu pasang tu. Ni cikgu tadi letak para. Dan untuk macam cikgu cakap tadi, nak bagi dia cepat berbunga. Selain cikgu letak baja, cikgu ni kawan-kawan letak bunga matahari. Jom kawan-kawan, kita menanam dekat rumah kita kawan-kawan. Sekurang-kurangnya kalau kita nak makan, kita pergi petik dan kita boleh makan.